Ya, so kita sudah sampai di Hanoi International Airport di Noi Bai. So sekarang ni kita nak tunggu bas, tapi sekarang ni pukul 9 baru. And then bas pukul 10.30. Apa nama bas kita? HK Busliners. Jangan. Ada mustache ni. Ada mustache ni. Okay guys, sekarang ni kita dalam satu sleeper bus. Nama company bus ni HK Busliners. Kita akan menuju ke Sabah. So perjalanan masa lebih kurang dalam 6 ke 7 jam lah, lebih kurang. So lebih kurang dalam pukul 5.30 pukul 6 macam tu sampai lah. Maghrib macam tu sampai lah. Good night. Okay, so sekarang kita akan berhenti dekat first stop. Tapi apa-apa pun ingat, nak makan apa-apa, order apa-apa, snack apa-apa, jangan yang ada daging. Also pastikan dia vegetarian. Kacang. Macam kacang. Betul, betul, setuju. Ini kita mau. Ini kita mau. Okay, now kita dekat second stop, iaitu lebih kurang dalam sejam lagi nak sampai Sabah. Nanti toilet jap. Toilet dia murah je, dalam 3,000 dong. 3,000 dong about dalam 5 bang. Tengok ada apa kat sini. Now kita dah masuk macam satu simpang pergi ke Sabah, mahal ke Sabah. Which is train ke Sabah ni dia jalan dia agak bengkak-bengkok sikit lah. So kita yang ke atas ni rasa macam bergoyang-goyang. Kalau yang jenis mabuk janganlah naik bas. Kalau yang jenis mabuk tu naik train je senang. Okay, so now kita sudah sampai di Sabah. So bila kita sampai Sabah, once kita turun daripada bas, kita kena naik bas limusin kecil-kecil ni. Bas tu akan bawa kita ke hotel masing-masing. So macam kita akan pergi ke Delta Sabah Hotel. Walah. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Itu bukan harimau tapi. Untuk mana hasil? Ada. Balik hotel, berak, solat, terus gerak lah bro. Come on lah. Okay, kita dah sampai dekat Sabah Halal Restaurant. Jom kita makan dulu. Okay, so sekarang ni kita pun dah puas jalan-jalan sini malam-malam. Now masa untuk masuk hotel, tidur. Okay, good morning semua. Jadi pada hari ini kita akan mulakan dengan panjat fansipan, tapi tak boleh sebab kabut busuk sangat. So kita tukar plan. Kita akan naik ke KK Village dulu. Turun dulu ke KK Village and then dah tengah hari sikit barulah kita boleh naik ke Fansipan. So dah tengah hari mungkin dah cerah sikit kot apa nama dia punya kawan-kawan semua kan. So let's go. Kita sewa motor dulu, barulah kita senang nak pergi mana-mana. Let's go. Cat Village. Cat Village. Cut. Cepat. Okay, so sekarang kita dekat center of Kakek Village. Puas bergambar. Sorry lah, kali ni kita pakai
kamera phone dulu sebab jenuh nak tukar lens. Tapi tak apa. Okey, kat sini kalau nak sewa kostum boleh. Ada banyak kedai. Kedai hiking sikit. So overall it's a great experience lah kat sini. Mencabar. Let's go. Ada orang je lah. Pensi kita ando Say no to the alba, everything. I say Okay, now kita ada dekat Sapa Station. Kita nak pergi naik ke Fansipan. So kita kena beli tiket. Tapi tak apa, kita orang dah beli tiket dekat klub. So kita orang just show tiket, show voucher and then terus boleh masuk. Okay, so lepas turun monorail, kita kena pergi naik cable car which is agak jauh dari sini, ya. Ciao. Cable car ni 20 minit. So 20 minit memang kita relax je lah rehat-rehat lah. Oh tak boleh lah macam tu, kena bayar lah dia. Oh no, dia nak naik dengan yang tu, tak boleh. Angin kuat, sejuk, apa Celsius ni? 12 Celsius apa ni? 10 kot. Kita naik atas tu. Let's go. So sekarang ni kita tengah panjat menuju ke puncak, iaitu Fansipan Summit. Lebih kurang dalam 3,140 meter dari paras laut. Penat. Alhamdulillah, so, kita sudah berjaya sampai di puncak Indochina dengan bendera Vietnam di situ. So now next kita nak pergi Viet Trekking Restaurant di Sapa. Kita nak tengok sunset. Let's go. So kat sini boleh tengok view funicular tu yang best. Kalau sambil minum kopi, tengok sunset. Okay, so settle kita dah pergi Sapa Viet Trekking Restaurant, Menu Cafe. Now kita on the way pergi makan pula, lapar. Kita pergi kedai orang Melayu, iaitu namanya Sapa Rasa Sayang Restaurant.
Okay, good morning guys. Sekarang kita ada dekat Moana Cafe. Kalau datang ke Sabah, wajib main sini. Dia punya fee nak masuk RM90,000 dong, tapi masuk sekali dengan air. So, boleh pilih sama ada nak kopi, tea ataupun soft drink. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Alright now, so kita dah habis jalan-jalan dekat Moana Cafe untuk morning coffee. So, next destination kita nak pergi Rong Mei Glass Beach. Which is jarak dia lebih kurang dalam 10 km daripada Moana Cafe nak ke Glass Beach tu. So sepanjang jalan tu bolehlah nak layan view-view lawa macam ni kan. Gitu. Layan angin. Sebab jarak dia 10 km. So dia luar bandar. Cuaca pun makin sejuk. So best. Even in the hard times, Kita nak pergi situ. can weather any storm. Okay, so lepas masuk je bayar tiket, cek tiket, dia bagi kita dia bagi kita lalu macam terowong ni. And now kita tengah tunggu giliran untuk naik ke elevator. So kita chill-chill dulu. Okay, now kita sampai di atas Rong Mai Glass Beach. Alright now, so detik yang paling mendebarkan. Kita nak naik swing. View macam ni. Tengok siapa kecut perut, siapa kecut telur. Layan. 这个是，然后这个电梯300元，远方就好。 Member dia barang.不了了。 Okay, next destination. Kita nak pergi ke Kuai Ho Heaven Gate. So nak masuk sini Kuai Ho ni ada 2 tiket sebenarnya. Satu dah masuk ke Heaven Gate ni, satu lagi nak masuk ke Fairy Valley. Fairy Valley tu macam theme park macam tu kat bawah tu. Hello. So now kita pulangkan balik kita punya motor sewa La La Land Travel. Anda ada banyak berkhidmat untuk kami berdua untuk vlog kali ini. Kita dah sampai ke Hanoi. Tidur 2 kali, tak sedar langsung. Memang membarai ya.
Lepas turun dari bas, nak check in hotel pukul 3. So sementara pagi tu sampai pukul 3, Atau letak lagis kat mana, simpan dalam lagis ni. Dia punya rate dia pun murah je. 50,000 dong untuk 4 jam, 100,000 dong untuk this times lah. Now kita ada dekat Masjid An-Nur ataupun An-Nur Mosque. Boleh search kat Google An-Nur Mosque. Masjid ni adalah satu-satunya masjid yang ada dekat Hanoi. Sebelah ni pun kita ada Hanoi punya halal restoran. Boleh kalau nak sarapan kat situ. So, let's jom. Dah habis rehat-rehat dekat masjid. Dah lagi sarapan dekat 4 Muslim. Tips nak jalan dekat tengah-tengah jalan Hanoi, jalan je. Mereka akan berhenti. Jalan je. Salah satu keunikan yang ada dekat Hanoi ni ataupun kat Vietnam ni, dia punya bangunan dia semua sempit, tapi dia bertingkat-tingkat. Tadi kan Fajarlah sosok ingat nak sewa motor ke, naik Grab ke, tapi fikir-fikir balik, adik kata dia nak jalan kaki. Sebab sambil-sambil jalan dia nak tengok gadis-gadis Vietnam. Bukan seorang lah, aku pun sama lah. Now kita dah sampai dekat Train Street Hanoi. Dah habis tengok Train Street. Now, next destination. Mana pula? Okay. Next activity dekat Hanoi, kita tengok Thang Long Water Puppet. Dia macam wayang kulit, macam hantar wayang kulit, tapi version Vietnam punya lah. Tapi dia tak wayang kulit, dia pakai puppet lah, patung. Bác cầm đi trước rồi ạ. Cơ mở tung bay khắp trời. Bà con Kalau hampa datang Hanoi, wajib tengok ni Thang Long Water Puppet. Ambil seat VIP. Guys, kalau berminat Lego, datanglah ke Hanoi, geng. Kedai nama Craft Art. Best, macam-macam ada. Good morning semua. Maka berakhirlah adventure
di Vietnam.